Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit kongsian mengenai ternakan ikan tilapia lobster dekat kawasan perumahan yang sebuah kecil ni. Macam selalu saya cakap lah, ruang yang kita ada ni hanya sekadar short snippet saja. Tapi kita gunakan sepenuhnya apa saja sudut yang ada, kita akan dapat juga manfaat. Untuk video kali ni saya nak kongsi juga bagaimana kita nak buat kolam induk daripada kolam kok semen ni. Okey, mungkin ada juga yang setengah tu beli anak benih banyak, lepas tu dia akan letakkan semua. Contohnya dia beli 1000 ekor, dia letakkan di dalam satu kok semen, ataupun orang guna macam-macam lah, polytank, canvas ataupun kolam semen, dan letakkan sehingga beribu-ribu ekor dalam ni. Lepas tu korang harap mungkin akan berharap lah untuk mendapatkan anak benih daripada kolam ni. Ada cara dia. Kalau kata kita nak dapatkan anak benih, kita tak boleh lah nak tanakkan semua tu. Kalau kata anak benih yang kecil tu memang boleh masuk beribu-ribu ekor, beratus-ratus ekor. Tapi bila dah besar, kita terpaksa buat satu kolam khas untuk induk, untuk mendapatkan anak benih. Jom saya boleh share juga dalam video ni. Ini pengalaman saya lah. Kalau kata kolam kok semen yang macam ni, boleh juga dapat anak benih, asalkan kena kepada cara dia. Okey, jom. Sebelum tu kita kena sediakan tempat tapak ataupun kita nak buat projek untuk kolam induk ikan tilapia. Okey, sekarang ni dalam kolam kok semen ni hanya ada ayak sikit saja daripada tempat yang saya buat jualan anak-anak benih ikan tilapia tu. Sold out dah, habis dah dalam kok ni. Jadi kok ni saya akan buat satu kolam induk untuk demonstration untuk korang jugalah. Okey, kalau kata korang ada idea ataupun komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen tu, boleh share juga dengan saya. Kita belajar sama-sama ni. Kolam kok semen ni saya akan isi dulu dengan ayak baik ni. Kalau kata dalam ni ada sikit lah ayak baki daripada yang saya buang tu, saya akan campur ayak baik dan tanpa menggunakan anti klorin, akan biarkan macam tu. Dan saya menggunakan oksigen macam ni lah, tube oksigen ni sebagai support bekalan oksigen dalam kolam ni. Dan juga kalau kata korang boleh buat advance lagi, boleh letakkan dengan pump untuk buat filter lah. Okey, korang boleh set up. Itu memang basic lah kalau kata dalam ternakan ikan tilapia. Sekarang ni saya cuba tunggu bagi ayak tu banyak sikit, dan lepas tu saya akan ambil yang bakal induk tu yang saiz lebih kurang dalam 3 jari ni. Yang tu umur dia lebih kurang dalam 5 bulan lah, lebih kurang dalam 5 bulan macam tu. Jadi 5 bulan maksudnya saya tanak anak benih ni daripada pembenihan anak yang halus. Jadi kalau kata korang, kalau macam saya sebut 5 bulan ni, mungkin ikan korang yang lebih besar lah, sebab saya daripada anak. Saya harap korang faham lah. Jadi kalau kata korang beli anak benih yang dah mungkin dah 3 bulan, maksudnya dah 3 bulan tu maksudnya dia dah 3 inci. Jadi kalau kata korang ternak lagi 5 bulan, maksudnya ikan tu dah besar lah. Tapi macam saya, 5 bulan daripada saiz anak benih, jadi saiz dia lebih kurang dalam 3 jari. Jadi saiz itulah yang saya akan ambil untuk buat induk. Jadi sebenarnya saiz induk ni, ikan tilapia ni, dia tidak memerlukan yang besar-besar. Untuk yang saiz yang paling cantik ataupun yang paling ideal, daripada 400 hingga ke 600 gram, itu yang paling cantik lah selalunya orang akan buat induk. Jadi macam saya juga, daripada kolam depan tu saya akan buat induk yang saiz besar-besar tu. Kononnya saya buat macam tu. Jadi kalau kata dia bertelur, anak benih tu akan banyak dan anak benih tu akan lebih matang dengan cepat. Okay, sekarang ni saya tunggu sikit ayak ni bagi penuh sikit, lepas tu saya akan ambil tu. Okey, ayak pun dah banyak dah dalam ni. Sempat juga minum kopi dan makan roti canai lah sementara nak tunggu ayak baik ni penuh dalam kolam. Dan nak tunggu sampai penuh ni mungkin saya akan ambil masa lagi lebih kurang dalam 5 minit lagi. Okey, saya akan stop dulu. Saya akan mula buat pemilihan untuk mendapatkan saiz yang induk tu. Okey, letakkan dalam ni. Okey, nanti saya akan kongsikan berapa banyak induk yang harus diletakkan untuk dalam kolam kok semen yang sederhana macam ni. Kita tak boleh lah nak letak sampai berpuluh-puluh pasang pula dalam ni. Jadi banyak sangat. Jadi terlalu banyak sangat, kita takkan dapat anak benih. Mungkin dia akan telur juga, dia akan mengawal macam biasa juga. Tapi kalau kata time dia bertelur tu, jadi ikan-ikan yang lain ni akan mengutik telur dia tu sebelum sempat dia akan mengeram di dalam mulut tu. Itu kesalahan kita selalunya. Okey, jom nak ambil saiz induk tu masuk dalam ni. Okey, saya tutup dulu. Okey, sekarang saya bawa satu timba ni. Jadi dalam ni saya akan ambil saiz yang cantik-cantik lah untuk dibuat induk tu. Saiz yang lebih kurang dalam 3 jari ni. Untuk kenali jantan dan betina, saya ada share dalam video saya yang lalu tu.
Kalau kata korang nak tengok video tu, saya akan share dekat link dekat atas ni. Jadi korang boleh tengok link yang kat atas ni, korang boleh tekan dan dia akan bawa pergi ke video untuk kenali jantan dan betina. Jadi kalau kata untuk saiz yang besar ni, susah sikit kalau kata kita nak tengok alat kelamin tu sebab dia masih kecil lagi, tapi dia boleh mengawan lah untuk saiz yang macam ni. Jadi macam mana kita nak kenal, kita tengok daripada saiz dia. Kalau kata yang betina tu, saya boleh share juga dalam ni sebuah ringkas. Kalau yang betina tu, biar saya ambil dululah, nanti saya boleh share. Senang, saya boleh tunjuk secara fizikal. Okey. Buang oksigen dia. Letak sini dulu. Okey. Okey, saya akan ambil saiz macam ni. Tak sampai pun 3 jari, lebih kurang dalam 2 jari lebih saja. Okey. Okey, yang saya ambil ini macam jantan. Nanti saya share. Okey, susah juga nak buat pemilihan ni sebab dalam ni ikan tilapia ni dia salah. Dia agak agresif sikit. Okey, ini jantan lagi. Okey. Okey, yang ni betina. Yang ni saiz kecil sikit. Okey. Sekarang yang saya ambil ni dah dua ekor jantan, 1 betina dalam ni. Saya akan tengok, mungkin ada cari yang betina lagi 1. Okey, ni yang ni tak berapa pasti pula. Okey, ini jantan. Ini saya akan cari. Saya akan ambil betina. Okey. Okey, betina. Saya akan tengok lagi. Kalau ada betina lagi 1. Saiz dia agak kecil sedikit sebab baru-baru ni pun saya ada buat jualan untuk yang saiz yang macam ni dengan harga RM5 seekor. Boleh juga mendatangkan hasil secara kecil-kecilan. Okey, saya akan tengok. Okey. Okey, ini jantan. Ini jantan. Confirm jantan. Nanti saya tengok lagi 1. Okey. Saiz yang agak kecil sedikit. Okey. Yang ni betina. Okey. Ada dalam ni, saya boleh share. Jom, tengok. 3 jantan. 2 jantan, 3 betina. Biasalah kalau kita ambil ikan tilapia ni, dia akan mengelopak dengan kecil kat muka. Habis baju. Okey, saya terpaksa pusingkan kamera saya untuk pelepasan induk. Okay. Sebelum saya buat masuk induk ni, bakar induk ni ke dalam kolam kok saya ni, okey, saya boleh tunjuk mana 1 jantan, mana 1 betina. Okey, saya boleh share juga. Okey, kalau saiz kecil macam ni, kita tengok daripada keadaan fizikal dia lah. Okey. Okey, dapat 1. Okey, yang ni jantan. Macam mana kita nak kenal jantan? Okey, yang jantan ni, kalau kita saiz yang macam ni, kita tengok daripada fizikal dia. Dia badan dia memanjang sedikit. Macam ni, kalau kita korang boleh nampak. Okey, badan dia memanjang. Badan dia memanjang. Ada banyak saya share dalam video-video saya tu. Okey, untuk saiz yang macam ni, kalau kita nak tengok daripada fizikal dia, yang memanjang macam ni, ini jantan. Okey, nampak? Ini saiz jantan. Saya boleh ambil yang betina pula. Okey, yang betina. Okey, yang betina. Yang ni dah nampak. Kalau tengok dekat alat kelamin dia ni, dia dah ada telur. Tengok. Kalau tengok dekat alat kelamin dia ni, dia dah macam bermengkak tapi tak merah lagi. Kalau dah merah tu, tanda dia dah dekat sangat, dia nak telur dah. Okey, nampak alat kelamin dia bermengkak sikit dan perut dia nampak besar. Ni ada telur.
Okey, kalau kita tengok daripada badan tepi dia, badan dia membulat. Okey, badan dia membulat. Dia membulat, dia tak memanjang macam jantan tadi. Dia membulat sedikit. Tengok saiz pokok dia. Okey. Ini yang betina. Okey. Saya lepaskan yang belet-belet ni. Okey, sekarang tengok macam ni lah. Okey, dalam ni saya boleh tambah dengan ayat pipe lagi, bagi penuh. Kalau kata korang nak set up, boleh juga tambah dengan pump lah. Pump yang sederhana tu, okey, yang macam Sobo ni, saiznya besar-besar macam ni, boleh buat sebagai filter dekat atas tu, dan oksigen. Jadi dalam ni kita akan biarkan untuk dibuat kolam induk. Jadi berapa banyak yang ada dalam ni, okey, saya akan share. Okey, jadi inilah contohnya kalau kata kita nak buat kolam induk, kita terpaksa create satu kolam khusus untuk induk. Jadi semudahlah kalau kata untuk mendapatkan anak benih tu, kita akan kadar kejayaan kita tu akan lebih. Jadi kalau kata anak benih yang dalam ni, sebenarnya daripada penghasilan anak benih daripada kolam-kolam yang macam ni pun berhasil juga. Kita akan dapat juga anak-anak benih. Tapi kita kena jaga kuantiti ataupun jumlah banyaknya induk dalam ni. Macam saya tadi, okey, saya letak hanya dalam beberapa ekor saja. Okey, untuk kolam yang sederhana macam kok semen ni, kita boleh letak daripada pengalaman saya hanya untuk 3 pasang induk sahaja. Jadi itu terpulang pada nisbah. Korang jugalah, mungkin ada yang nak letak 2 ekor jantan, 3 betina, ataupun 3 pasang, sepasang, sebanyak 3 pasang. Okey, terpulang mengikut keadaan kolam korang. Tapi jangan letak terlalu banyak. Untuk saiz-saiz macam ni, saya syorkan lebih kurang dalam 5 pasang sahaja. Tapi kalau kata saiz yang dah besar macam ni, korang boleh letak bergantung pada keadaan yang korang fikirlah. Yang perlu sepatutnya hanya 3 pasang sahaja kalau kata saiz yang besar macam ni. Kalau kata untuk yang saiz 1 kilo tu, yang besar tu, boleh juga buat induk dalam ni hanya sepasang sahaja. Kata kolam yang besar tu, korang boleh tengok rujukan saya dalam video-video saya ni. Saya banyak share mengenai kolam-kolam induk saya yang di hadapan tu. Okey, semoga bermanfaat lah untuk korang apa yang saya share ni. Sedikit perkongsian daripada pengalaman saya. Kalau kita nak set up daripada kolam-kolam induk ni, sebenarnya mudah saja. Kita pilih daripada induk-induk kita tu, yang ada tu kita pilih yang cantik-cantik. Cuma kita kena pastikan jantan dan betina. Okey, kita buat pengasingan. Lepas tu kita akan letakkan pump dan filter. Itu adalah basic dalam ternakan. Itu saja. Begitu mudah saja untuk buat ternakan ikan talapia ni. Dan kita akan tunggu anak benih. Sebab kita buat ternakan sistem pembenihan secara semula jadi. Okey, semoga bermanfaat untuk korang juga. Terima kasih kepada mereka kepada sesiapa yang sudi menonton video saya ni. Okey, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.